Okey. Brum 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 hari ni Pak Mak. Hari ni Pak Mak mau pergi cari kuih hari ni. Cari kuih nostalgia ala P. Ramlee punya style. So hari ni kita boleh tengok menu-menu yang ada di Kinta Riverfront, iaitu menu-menu yang signature dia yang memang padu, memang terbaik. So kita boleh tengok dia punya ni. Dia ada gerobak kuih Ini opah-opah je yang ada. Nenek-nenek saja gerobak kuih. Jarang-jarang kita temui. Hanya di Kinta Riverfront saja yang berada jenis signature kuih yang macam ini. Dan juga kita boleh melihat kan, nasi biryani yang dibuat style mengembalikan zaman-zaman nostalgia yang lalu. So kita boleh tengok di sini kuah dal, kacang dal dia. Tengok, kembalikan nostalgia di kampung yang mana rasa zaman-zaman sekolah zaman-zaman kita sekolah. So inilah tempat dia. So mana ada di hotel yang ada meja sekolah, hanya Kinta Riverfront sahaja yang ada guys. Kita boleh melihat dia punya nostalgia yang ada ini memang rare. Dan ini memang rare dan memang jarang-jarang kita jumpa dan ketemui. So kita ada Abang Roti Canai, Abang John. Abang John yang memang sentiasa tiba roti canai. Tengok, kalau dekat luar saya tak tahulah. Tengok aksi Abang John kita. Aksi Abang John kita menibar roti canai dan kita ada juga laksa. Laksa ini saya dipahamkan laksa ni memang laksa yang memang sinoni dan juga rare jugalah, boleh dikatakan. Tengok kepekatan kuah laksa dia. Dia punya signature. Pekat kuah laksa dia memang nampak dengan jelas sekali. So yang mana peminat laksa, special dia ini gulai kambing, gulai kawah, gulai kambing kawah. Ini memang kalau dekat kampung, inilah dia nostalgia di kampung. Gulai kambing kawah. Kita boleh tengok dia punya pecah minyak dia memang sedap, memang sur. Tak lupa juga peminat-peminat kambing, sup kambing. Dan kita tahu memang sup kambing di Kinta Riverfront ni memang special. Memang dia orang buat juga special lah. Tengok sup kambing dia kan. Kambing dia lembut. Makan terus masuk dalam mulut terus hancur. Kita di sini kita boleh tengok adik-adik retro malikan zaman P. Ramlee. Inilah dia gaya-gaya zaman P. Ramlee. So kita boleh tengok lagi kan, di sini kita ada mi rebus tulang lembu. Mi rebus tulang lembu ni saya dipahamkan dia memang asli punya tulang. Ni tengok tulang lembu. Mi rebus tulang lembu. Memang sur lah dia punya mi rebus ni. Lain dari yang lain, berbeza. Pada mana-mana penggemar nasi biryani tanduri, di sinilah dia tandurinya. You tengok nasi tanduri dia. Dia tengok penjaga-penjaga tanduri pun hello. Di sini siapa yang suka makan sup perut. Biasanya sup perut ni orang Thailand, orang Siam. Tapi hari ni didatangkan oleh Chef Farah. Tengok, Chef Farah akan membacakan sup ni. Sup perut yang dia punya signature dia macam Thailand punya style. Sup macam Thailand punya style. So siapa yang tak dapat pergi ke Danok, inilah dia daging bakar Danok. Inilah dia daging bakar Danok yang adalah antara signature ataupun killer menu yang berada di Kinta Riverfront. Dia punya texture tengok, basah, dagingnya basah. Dengan dia punya ni memang cantik lah kalau kita tengok kan. Memang terbaik lah. Memang terbaik. Memang mambluk. Dia punya wangi dia pun, bau pun kita dah boleh rasakan. Tak lupa, Kinta Riverfront tak lengkap kalau tidak ada kambing golek dia. Kinta Riverfront tidak lengkap kalau tidak ada kambing golek dia. Kita boleh tengok chef yang tengah potong kambing, bukan seekor, 2 ekor setiap hari. Hampir 2 ekor setiap hari, malah lebih kalau silap-silap. So kita boleh tengok dia punya no limit. Dia punya kambing pula no limit. So you orang tak payah risau, you orang boleh datang dan boleh makan sepuas-puasnya dekat Kinta Riverfront. Kepada penggemar-penggemar kopi kampung opah-opah zaman dulu dibakar dengan kayu arang. So kita boleh tengok ni ini kopi yang dibakar dengan kayu arang. You tengok, memang dia punya rasa lain lah. Ini kopi original guys. Hanya di Kinta Riverfront mengembalikan
suasana kampung. Zaman-zaman opah-opah kita, nenek-nenek dulu, inilah dia. So kalau korang rasa yang di bandar sini nak merasa ini, menikmati suasana kampung, Kinta Riverfront lah tempatnya. So tunggu apa lagi? Jom.